kari yang biasa orang masak, dia akan bancuh dengan air. Itu orang Melayu kita masak kari. Kali ni cuba pula jangan dibancuh dengan air. Dah tumis bawang semua, masuk kari tu direct, tapi jangan api besar. So puan cuba buat, nanti warna dia lain, rasa dia pun lain. Assalamualaikum, hai semua viewers. Okey, hari ni Kak Zaidah nak share resepi ayam masak butter. Ni lauk ni kita kena panaskan butter. Butter ni bila puan panaskan, api kena hati-hati. Sebab butter bila kita panaskan, dia mudah hangus. Bila dia hangus nanti dia bau lain pula. Dia tak macam minyak sapi. Minyak sapi puan cairkan, dia tidak hangus. Dia akan cair jadi minyak. Yang ini dia hangus sebab dia ada susu. So kita masukkan butter. Saya masak 2 ekor hari ni ya. Okey. Dah cair butter semua dah cair. Kita nak tumis ni dulu puan. Bay leaf, daun bay dan 3 sekawan. Masukkan dulu. Api jangan besar. Tumis sampai dia naik bau sikit. Kita nak masukkan bawang holland yang kita dah cincang atau kita dadukan dia. Okay, kita tumis sekejap ya. Sementara tumisan kita ni, bawang kita ni masak, kita nak kisar puan. Okay. Kita masukkan bawang holland, halia dan bawang putih. Letak sikit aja air sebab bawang holland ni dia banyak air. Dia sampai naik wangi. Sekarang kan berwangi kan? Butter campur dengan bawang dengan bay leaf dan 3 sekawan. Bau dia dah sedap dah kan? Okey. Kita nak masuk yang kita dah kisar. Sama juga yang kita kisar ni bawang holland, bawang putih dan halia. Okey, kita tumis hingga garing sampai dia pecah minyak lah ya. Alright. So kita nak kecilkan api. Kita nak masuk semua bahan yang rempah yang kering ni tadi. Ketumbar, jintan putih, lada hitam dan serbuk lada. Masuk aja ni, api kecil puan, jangan besar api sebab kita takut nanti rempah hangus. Masuk dulu. Dia dah rata semua dengan bawang ni. Lepas tu baru puan buka api. Saya buka api dia. Kita masukkan air. Kita tunggu sekejap bagi dia kering sikit. Kita masukkan air. Masuk air 3 kali ya puan. Kalau ada rempah, masak berempah, buat cara macam ni. Kita masuk air, nanti benda ni, rempah ni akan cair. Kita tunggu sampai dia kering. Masuk lagi 1 kali air. Okay, kita nak masuk tomato puri. Kita masukkan garam. Okey, dah rata tomato puri. Tomato puri puan, kalau puan masak pakai yang dalam tin, puan kena masak dia dalam 3-4 minit. Sebabnya tomato puri ni dia ada bau. Dia ada bau maung. Yang dalam tin baik, yang puan kisar baik. So puan kena tumis dia sehingga hilang bau maung tomato puri tu. Okey, dia dah pekat, kita masukkan ayam. Rempah kita dah siap. Bau sedap dah. Bau sedap. Kak Zaidah balik-balik kan guys? Okey, kita balik-balik. Nah, saya nak letak susu cair. Susu cair tin ya. Puan tak payahlah timbang, agak-agak je lah. Kerana satu pula kerja nak menimbang 100 ml. Kita anggarkan dia saja satu ya. Kita tunggu dia mendidih sekejap. Bagi rempahnya mesra dengan ayam dan butternya ya. Garam masalah. Kita dah nampak dia cantik macam ni. Ya macam ni. Ni. Okey. Kita akan masuk garam masalah. Ni garam masalah rempah. Saya tak tumis garam masalah hari ni. Saya masukkan gini. Balik-balikkan sebentar. Okey, so ini kita nak masuk lada ni. Lada ni Kak Zaidah belah 2. Cili hijau. Kalau nak tak cili padi hijau pun boleh. Okey, kita nak masukkan ni. Minyak sapi. 2 sudu makan. Tak tumis, saya tak tumis. Kita nak dia bau minyak sapi. Tadi dah ada butter, sekarang dah ada minyak sapi.
Kalau puan tumis minyak sapi ni, cairkan minyak sapi, dia tak ada bau minyak sapi, tapi dia rasa minyak sapi. Okey, dah pun siap lauk kita. Alhamdulillah, dah pun siap resipi kita hari ini, iaitu ayam masak butter buat tetamu Kak Zaidah. Untuk perempuan di luar sana, selamat mencuba.